Pasukan gergasi Eropah Jerman akan berdepan dengan pasukan debutan Curaçao dalam perlawanan yang dijadualkan berlangsung pada esok hari jam 12.30 malam waktu Malaysia. Bagi Jerman, kejohanan kali ini merupakan medan untuk memadamkan memori buruk selepas tersingkir di peringkat kumpulan dalam 2 edisi Piala Dunia yang lalu. Di bawah kendalian Julian Nagelsmann, Jerman membawa misi besar untuk mengembalikan reputasi mereka sebagai salah satu kuasa besar bola sepak dunia. Jerman hadir ke Amerika dengan perpaduan barisan pemain muda berbakat serta beberapa pemain berpengalaman mereka. Dengan rekod kemenangan yang konsisten dalam siri perlawanan antarabangsa sebelum ini, Jerman diletakkan sebagai pasukan pilihan utama untuk mengungguli kumpulan E. Sementara itu, pasukan debutan Curaçao tidak hadir hanya untuk menjadi pelengkap jadual sahaja. Dengan ketajaman serangan yang dibuktikan sepanjang pusingan kelayakan CONCACAF, pasukan ini bertekad untuk memberikan tentangan sengit dan melakar kejutan ke atas Jerman. Peminat di Malaysia boleh menyaksikan aksi ini secara siaran langsung di Unify TV pada Isnin ini jam 12.30 malam waktu Malaysia.